payah paksa sangat. Sikit-sikit buat setiap hari. Okay? Sampai satu hari you akan terkejut. Kenapa sakit itu hilang? Macam tu So mula-mula mesti sakit punya. Kemudian 2 minggu badan semakin baik, semakin ringan, banyak benda boleh buat sudah. Betul. Okey, Bisa. Boleh salah bantal semalam. 3 hari tak senaman badan rasa lesu, macam lemah kan, macam sakit balik kan. Tapi hari ni masuk live terus fresh balik badan. Betul, exactly. So korang punya badan kalau dia nak you gerak, you kena gerak. Lagi you tak gerak, lagi dia penat cepat. Betul. Okey, angkat tangan ni macam ke depan, lepas tu push kat belakang. Okey, angkat punya masa kita kaki ke tepi. Rosita, flexit itu boleh campur dengan, biasanya kita sarankan campur dengan flexit lah. Betul. Tapi dia boleh tambah dengan segala makanan dan minuman. Betul. Macam korang punya yogurt, susu, salad, nasi, you nak campur flexit pun boleh. Tapi tak payah banyak. Setiap hari 2 sudu. 2 sudu itu makan nasi punya sudu ataupun soy punya sudu. 2 sudu cukup. Setiap hari tau. Yang penting konsisten. Okey, Betul. balik.